Arena pegawai daerah. Ada kod bola tampar dan ini pejabat daerah dan tanah Mualim. Berhadapan dengannya adalah taman rekreasi untuk beadah pagi dan petang. Inilah dia jalan utama sana menuju ke Tanjung Malim, manakala ke sana menuju ke Ipoh. Satu masa dahulu Slim River Tanjung Malim adalah daerah kecil dan daerah besarnya adalah Batang Padak. Kini ianya dikenali sebagai daerah Mualim. Adanya Proton, UPSI, Politeknik, Instone dan bermacam lagi. Daerah ni dijadikan satu daerah besar iaitu Mualim. Satu lagi port sarapan pagi dan makan tengah hari di Slim River. Port Lim nasi kerabu tumis dan berlauk. Dibuka dari jam 7 pagi sehingga 4 petang. Ada nasi kerabu, ada nasi dagang, juga nasi berlauk. Pokok cili, betik, nenas menjadi pagar di antara kedai sebelah dan kedai Port Lim. Membakar ayam, daging, ada juga lemak, nasi kerabu, nasi dagang dan nasi berlauk. Sedap. Sebelum ni hanya stall di tepi jalan di Bandar Baru dan sekarang mempunyai restorannya sendiri. Berbagai jenis lauk pauk. Pilih saja, tepuk dada, tanya selera. Okeynya dekat sini. Selesa, banyak meja. Sambil makan boleh melihat asap ditiup angin. Tenang dan meramaikan. Berdedikasi membakar ayam. Anak muda, saya suka melihat kesungguhan anak muda sebegini. Bekerja, tidak mensia-siakan masa yang ada. Slim River, pekan yang tenang. Adik-adik dan pekerja yang bekerja di sini beramah, senyum, manis orangnya, handsome, meriah, beratur. Inilah dia Port Lim nasi kerabu tumis dan berlauk. Slim River. Boleh datang dekat sini. Recommend. Suasananya seperti di pantai timur. Ciao.